Susunat dia apa nama ni boleh kita kait bila orang cakap tu betul dia teguh sebenarnya. Orang cakap benar ni dia teguh. Cuba orang cakap dusta tak teguh, diri sendiri tu tergoyang dalam hati. Lepas pada kita dusta tu orang percaya dustaan kita, tapi kita juga tak tenang. Nama pecah, nama orang tahu kita sendiri tak tenang. Balik orang pun bila tahu, marah pula tu. Kan orang bila cakap tak betul, tak benar, tak teguh. Kita sendiri tak teguh, orang mendengar tak teguh. Malaikat syarak membenarkan kita dusta kan. Tak apalah tu. Laisal kazab allazi yuslihu bainan nas. Tak dia panggil pendusta, orang yang berdusta, orang yang memperbaiki antara manusia yang berbantah. Itu syarat benar suruh guna dusta. Tujuan penting nak menjadi maslahat baik. Supaya orang jadi doktor bomo yang bijak kan. Walaupun tali perut seseorang ini rusak. Rusak dengan bijak pandai dia kena potong. Potong, ambil hak palsu, sambung situ. Biar ke asal maslahat untuk dia. Pada asalnya tukangan palsu tak boleh lah. Tapi dah orang pengen darurah. Potong sini, ambil palsu, sambung situ. Tak apalah maslahat untuk hidup dan sihat. Pentingnya situ. Ini pun bila dia berkelahi, berbantah. Kalau kita rayak betul, lagi marah. Rayak betul, lagi kenyalaan api kau kuat. Kita dusta tujuan ni baik. Baik. Pentingnya situ. Syarat benar. Bukan kata dusta haram semata tidak, terkadang wajib. Kan? Ni nak menyata apa